samping ikatan lingkup untuk baju kebangsaan penjawat awam hari Jumaat. Untuk keseragaman, ikatan lingkup sudah memadai, cukup baik untuk penjawat awam. Cara ikatannya bukannya susah, mudah saja, boleh kita buat seorang diri. Siapa yang rajin pakai kain pelikat dah biasa ikatan samping macam ni. Yang tak biasa pakai kain pelikat, apa kata tiap hari Jumaat pakai baju kebangsaan, kita pakai samping macam ni. Bila dah biasa pakai tiap minggu, tak adalah terkial-kial nak pakai samping macam ni. Di pagi 1 Syawal, tak perlu pun bantuan sesiapa, tak perlu bantuan isteri, tak perlu bantuan anak-anak dan sesiapa saja. Setiap anak jantan Melayu mesti tahu cara pakai kain samping paling asas ni. Yang isteri pun jangan manjakan sangat suami tu, suruh dia pakai sendiri macam saya. Tak reti juga, simpan video ni untuk rujukan pada masa akan datang. Siap dah saya pakai, 1 minit dah siap.